Bila sebut pasal isteri derhaka ni, sebenarnya hati-hati memilih pasangan. Tahu tak konsep sebenar soleh-solehah tu? Kak Syifat lepas tahu tu macam, sebab kita duk fikir, aku ni isteri solehah ke? Pernah tanya diri sendiri tak? Tanya sendiri, tanya suami pun pernah. Oh, pernah. Okay, very good. Jawapannya menggembirakan hatilah. Alhamdulillah. So konsep dia sebenarnya solehah atau soleh ni. So solehah ni bukan alim, tundukkan pandangan saja tu. Sebenarnya solehah ni adalah kita nak pasangan yang kalau diuji, dia boleh islah, dia boleh berubah, dia boleh bangkit. Faham tak? Kita kan pernah satu fasa mungkin kita tak puas hati, atau kita pun diuji dengan external punya problem. Tapi lepas tu kita bangkit. Itu adalah solehah tu. Sebab kita sentiasa upgrade. Dan contoh, kalau kita nak anak yang soleh-solehah, kita tak expect anak kita, sebab kehidupan seorang anak ni kita tak boleh jaga dia sampai dia mati. Mungkin kita mati dulu kan, meninggal dulu. Tapi kita nak dia, kalau terjatuh dalam gaung mungkin maksiat atau ni, dia bangkit balik Dan jadi orang yang lebih baik. So bila sebut pasal isteri derhaka ni, sebenarnya hati-hati memilih pasangan. Sebab sebenarnya macam kita kata, dia derhaka sebab dia dah penat. Tapi kita nak isteri solehah yang kalau dia penat pun, mungkinlah ada fasa dia tersilap kata, tertinggi suara, tapi dia nak ubah benda tu. Manusia boleh berubah. Maksudnya definisi solehah tadi tu sangat menarik. Sebabnya kita rasa kadang macam bila kita berlaku satu salah faham, kita memang akan mau cakap biasa adalah tertinggi suara ke apa semua kan. Kita dah terasa dah tak solehah kat situ. Adakah itu penamat kita? Tak. Sebab dia jangan berhenti. Dia jangan berhenti bangkit. Betul. Kata tak solehah. Minta maaf bila kita lega bila dengar macam tu. Maksudnya kita memperbaiki lah. Betul. Sebenarnya boleh je suami ni direct cakap.